Ada satu hari, jiran ni pelik tengok rumah sebelah ni sunyi semacam. Bila dia masuk rumah tu, kejadian ni berlaku pada tahun 2018 di Burari, sebuah kawasan kejiranan yang terletak dalam bandar Delhi, India. Jadi pada pagi 1 Julai, ada seorang jiran yang dah biasa dengan keluarga tu rasa pelik tau. Selalunya dari awal pagi memang kedengaran riuh. Ada bunyi pintu kedai runcit dibuka, ada suara orang borak depan rumah. Kadang-kadang diorang tengah angkat barang atau layan pelanggan. Tapi pagi tu suasana senyap, langsung tak ada tanda kehidupan macam hari-hari biasa. Awal tu dia ingat, mungkin diorang tidur lewat kot malam semalam. Tapi bila jam makin lama makin lewat dan kedai runcit tu masih tutup, hati dia mula rasa tak sedap. Jadi dia pun ambillah keputusan untuk pergi tengok keadaan rumah tu sendiri. Bila sampai depan pintu, dia perasan pintu rumah tu tak berkunci. Itu lagi buat dia hairan sebab keluarga ni biasanya berhati-hati. So dia pun tolak perlahan pintu tu dan masuk ke dalam. Saat pertama dia melangkah tu, terus rasa seram sejuk tau. Korang bayangkan, ruang dalam rumah tu dah lah senyap. Bila dia pandang ke arah ruang tamu, apa yang dia nampak buat kaki dia sendiri rasa kaku. So guys, apa yang dia nampak adalah satu persatu ahli keluarga tergantung pada shilling dalam keadaan yang hampir sama. Posisi badan diorang macam berbaris dengan kain menutup mata, mulut dan tangan diikat seolah-olah ikut satu ritual yang dah dirancang. Dan ada 10 mayat tergantung di ruang utama berderet dari hujung ke hujung, manakala seorang lagi ditemui di dalam bilik lain. So kesemuanya adalah 11 orang daripada 3 generasi dalam satu keluarga yang sama. Ada yang masih muda, ada yang dah berumur dan ada juga yang masih remaja. Lepas dia nampak pemandangan tu, dia terus keluar semula dan jerit panggil orang kampung. Dalam sekejap je kawasan tu dah penuh dengan orang, tapi tak ada siapa pun yang berani masuk terlalu dekat sebab suasana dalam rumah tu betul-betul bagi rasa seram yang sukar nak digambarkan. Apa yang buat kes ni jadi lebih pelik, keluarga ni sebenarnya nampak macam keluarga biasa je. Diorang dikenali sebagai keluarga Bahtiar. Jadi memang ada yang uruskan kedai runcit kecil dekat bawah rumah, ada juga yang jalankan perniagaan kayu. Dari pandangan luar, hidup diorang ni nampak stabil je. Jiran-jiran pun kenal diorang sebagai orang yang ramah, suka bertegur sapa dan tak pernah timbul masalah dengan sesiapa pun. Kalau lalu depan rumah tu, selalu nampak ada ahli keluarga tengah duduk borak atau sibuk uruskan hal kedai. Jadi orang kampung memang langsung tak sangka apa-apalah. Malam sebelum kejadian pun ada ahli keluarga yang sempat borak dengan jiran macam biasa. Tak nampak langsung tanda-tanda pelik, suasana rumah tu pun nampak normal seolah-olah semuanya berjalan macam hari-hari lain. Sebab tu bila keesokan paginya seluruh keluarga ni ditemui mati dalam keadaan yang pelik, orang kampung memang susah nak percaya, macam mustahil benda sebesar tu boleh jadi tanpa ada petanda awal langsung. Bila polis sampai, depan rumah tu dah penuh dengan orang kampung tau. Ada yang masih terkejut dan ada juga yang hanya mampu berdiri terpaku sebab tak sanggup nak tengok. Polis pun terpaksa kawal keadaan dulu sebelum masuk buat pemeriksaan. Jadi lepas diorang masuk tu, satu persatu mayat diperiksa dari ikatan kain di tangan, kedudukan badan sampai cara diorang berdiri atas bangku sebelum jatuh. Semuanya nampak seakan sama. Bila tengok keadaan tu, polis sendiri jadi pelik tau. Sebab kalau ini kes bunuh beramai-ramai, logiknya ikatan dan posisi setiap mangsa akan berbeza. Tapi dalam kes ni lain tau. Semuanya nampak macam dah disusun. Pada awalnya, orang kampung percaya ada orang luar yang buat, ada juga yang tuduh jiran terdekat. Tapi polis tak nak terburu-buru, diorang teruskan siasatan dalam rumah tu dengan lebih teliti. Dan masa itulah polis terjumpa benda yang mula ubah arah siasatan ni. Dekat salah satu bahagian rumah ada buku catatan dan beberapa helai nota kecil. Bila diperiksa, tulisan tangan dalam catatan tu betul-betul sepadan dengan keadaan mayat yang diorang baru tengok tadi. So dari cara ikatan, kedudukan badan sampai jumlah orang, semuanya seolah-olah dah ditulis siap-siap sebelum kejadian. Dekat dalam rumah tu, polis bukan saja jumpa nota kecil, tapi sebenarnya ada 11 buah diary yang disimpan bertahun-tahun lamanya. Bila polis selak satu persatu, diorang jumpa catatan yang sangat terperinci. Arahan dalam tu bukan biasa-biasa tau, tapi lengkap dengan langkah ritual pelik. Ada arahan macam mana kain perlu diikat dekat mata, macam mana setiap orang kena berdiri dalam bentuk bulatan, sampai siap ada ayat yang suruh jangan takut sebab kononnya semuanya akan selamat bila ritual ni dah selesai. Daripada catatan tu, polis perasan kebanyakannya tulisan datang daripada seorang ahli keluarga bernama Lalit. Dia ni anak lelaki yang ambil alih peranan ketua keluarga lepas ayah diorang meninggal. Masa siasatan dijalankan, polis dapat tahu yang Lalit pernah alami trauma teruk masa kematian ayah dia dulu. So dari situlah dia mula percaya yang roh ayahnya masih wujud dan boleh masuk ke dalam dirinya untuk beri panduan. Yang peliknya, catatan tu bukan sekali dua ditulis tapi berterusan selama hampir 11 tahun. Jadi memang nampak keluarga ni memang hidup ikut arahan dalam
dalam diary tu seolah-olah percaya bulat-bulat apa saja yang ditulis oleh Lalit. Bertahun-tahun lamanya Lalit terus menulis arahan dalam diary tu. Setiap catatan tu dia kata datang daripada roh ayah dorang. Yang lain dalam keluarga tu ikut saja, mungkin sebab terlalu percaya atau sebab dah lama terikat dengan ajaran pelik tu sampai tak mampu nak persoalkan lagi. Catatan tu pula bukan sekadar nota ringkas tau, tapi konsisten. So dalam tu ada jadual ritual harian, ada peraturan kecil yang kena patuh dan semuanya dicatat dengan teliti seolah-olah itu panduan hidup dorang sekeluarga. Apa yang buat polis makin terkejut, diary terakhir yang dijumpai seakan-akan meramal kejadian hari dorang mati. Sebab dalam catatan tu tertulis jelas arahan untuk malam tu. Jadi semua ahli keluarga perlu ikut ritual sampai habis, kena ikat kain, berdiri dalam posisi tertentu dan jangan ada rasa takut. Arahan tu siap tulis yang lepas ritual tu dah selesai, besok kehidupan dorang akan jadi lebih baik lah. Bila polis bandingkan isi catatan tu dengan keadaan mayat dalam rumah, memang sama. Seolah-olah keluarga tu betul-betul ikut skrip yang dah ditulis lebih awal. Jadi berdasarkan siasatan, pada malam 30 Jun 2018, ahli keluarga tu masih jalani rutin macam biasa. Ada yang masak, ada yang duduk makan sama-sama. Suasana rumah masa tu nampak normal macam malam-malam yang lain. Dan ada juga yang sempat keluar kejap borak dengan jiran. Jadi memang tak ada siapa pun yang syak apa-apalah. Lepas selesai makan, dorang mula berkumpul dalam ruang utama rumah. Jadi satu persatu ikut apa yang tertulis dalam diary. Arahan tu terperinci, jadi dorang ikut betul-betul. Lepas tu dorang berdiri dalam bulatan atas bangku kecil yang dah siap disusun. Dekat atas pula tali dah tergantung dari palang besi shilling. Yang buat polis pelik bila siasatan lanjut dibuat, tak nampak langsung tanda-tanda jerutan atau kecederaan lain yang menunjukkan ada unsur paksaan. So maksudnya dorang sendiri yang rela ikut ritual tu dan semuanya nampak tenang, seolah-olah yakin apa yang ditunggu adalah keselamatan, bukannya bahaya. Tapi itulah saat yang paling tragis bila bangku tu ditolak atau terjatuh. Satu persatu tubuh tergantung tanpa daya. Ritual yang diorang percaya akan selamatkan keluarga akhirnya meragut nyawa 11 orang sekaligus. Dan untuk pengetahuan korang, yang seorang lagi iaitu ibu diorang ditemui mati di bilik baring atas katil. Cara kematian dia pun dipercayai berkait dengan ritual tu walaupun keadaannya tak sama macam yang lain. Bila berita ni tersebar, liputan media datang bertubi-tubi dengan pelbagai teori mula timbul. Ada yang yakin ini adalah kes bunuh diri beramai-ramai kerana terpengaruh dengan ajaran sesat. Ada pula yang percaya mungkin ada orang luar masuk dan bunuh semua ahli keluarga tu. Tapi bila siasatan dibuat dengan lebih teliti, bukti yang paling berat tetap menghala pada catatan diary yang polis jumpa dalam rumah tu. Sebab bila kita fikir logik, setiap arahan dalam diary tu selari dengan cara mayat ditemui, dari ikatan kain sampai ke susunan bangku. Lepas tu, pakar psikologi mula dipanggil untuk nilai kes ni. Ramai yang berpendapat inilah contoh ekstrim bila trauma dan tekanan jiwa dibiarkan terlalu lama. Lalit yang ambil alih peranan ketua selepas ayahnya meninggal dipercayai betul-betul percaya yang roh ayah dia masuk ke dalam diri dia. Keyakinan tu makin kuat dari tahun ke tahun dan dia mula tulis arahan seolah-olah itu datang terus daripada roh ayah dia. Keluarga lain pula mungkin ikut sebab terlalu percaya, terlalu hormat atau mungkin sebab diorang sendiri dah terbiasa dengan rutin tu. Jadi dari sudut pandangan psikologi, kes ni bukan sekadar ritual pelik, ia jadi bukti betapa kuatnya pengaruh seorang ketua keluarga yang yakin dengan sesuatu sampai boleh meyakinkan 11 orang lain untuk ikut tanpa banyak persoalan walaupun akhirnya membawa kepada kematian. Jiran-jiran masa ni masih tak percaya dengan apa yang dah berlaku. Diorang kata keluarga ni baik, suka tolong orang dan tak pernah nampak ada masalah kewangan atau pergaduhan. Kedai diorang pun maju tau dan kehidupan nampak stabil. Itu yang buat kes ni lebih misteri sebab tak ada tanda-tanda diorang terdesak nak mati. Kes ni juga buka mata orang ramai tentang bahaya bila kepercayaan melampau bercampur dengan trauma psikologi. Ia boleh buat satu keluarga yang nampak normal sebenarnya terperangkap dalam minda yang dah dikawal. Sampai sekarang kes Burari masih jadi perbualan. Ada yang percaya memang dorang nak jalankan ritual tu untuk naik ke tahap lebih tinggi, tapi tak sangka akhirnya semuanya mati. Ada juga yang percaya mungkin ada pihak luar terlibat. Apapun, tragedinya jadi amaran. Kadang sesuatu yang nampak biasa dari luar sebenarnya ada perkara yang kita tak tahu dalamnya. Jadi macam itulah kisah satu keluarga yang nampak normal tapi akhirnya ditemui 10 orang tergantung serentak dan seorang lagi mati dalam bilik dalam rumah dorang sendiri. Lepas korang dengar story ni, apa pendapat korang? Rasa ada sesuatu yang tak kena ke atau sebenarnya kes ni dah jelas? Korang boleh share pandangan dekat ruang komen sebab Kim nak tahu juga apa teori korang pasal kisah ni. Dan sekarang kita dah sampai ke penghujung video. Kalau korang minat dengan story macam ni, jangan lupa subscribe channel Kim dan jumpa lagi dalam kes seterusnya. Assalamualaikum.